Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke MSS RC Empire. So hari ni kita ada terima customer yang datang nak buat RC cleaning. So kita nak terangkan apa yang korang dapat RC cleaning tu lah. Korang boleh tengok apa rupa kereta ni. Dia best kau-kau punya. Really kau-kau punya. Dia main dekat ATS Ampang. Apa yang korang dapat RC cleaning ni, kita akan cuci, lepas tu kita akan dry, kita akan keringkan dia semula, lepas tu kita akan re-oil bearing-bearing semua. Harga dia permulaan dari RM25 ke RM30 plus saja. So kalau korang yang dah main-main tu tak ada masa, korang boleh hantar ke sini lah untuk buat RC cleaning. Then korang akan tengok result dia sebelum dan selepas. Ok, ni baru luar yang korang tengok ni. Macam ni luar. Kita tengok dalam. Tengok dalam dalam lagi kau. So ni body shell dia dalam. Dia punya warna ni memang kental. Tu dia. Memang kental warna ni. Tapi korang tengok MJX punya kualiti, ketahanan dia macam mana. Tengok warna dia lenjan macam mana. So guys, kita nantikan bila dah lepas basuh nanti macam mana dia punya result. Okay, kembali pada saya. Okay, so inilah dia punya kejadiannya selepas kereta ni dimandikan. So korang boleh tengok kereta ni berkilat balik. So kita punya servis ni bukan sahaja mencuci kereta, kita juga nak cek skru-skru dia semua sekali bagi tengok tak ada loose, dan juga bagi settlekan minyak bearing oil lah. So korang basuh ni, sure bearing oil dia akan terkeluar. So kita akan top up balik bagi korang punya perjalanan kereta ni smooth. Okay, macam korang tengok ni kan lawa tu. Korang dah main berlecak-lecak macam apa kek. Lepas tu korang biar je. Memang tak jadi apalah. Okay, sekarang ni dah lawa. So minyak bearing pun kita dah letak kat sini untuk mengekalkan, optimumkan dia punya performance. Okay, selain tu kalau korang nak include sekali dengan race setup pun boleh. Kalau contoh macam ni korang nak buat untuk masuk track, kita boleh sediakan race setup untuk korang sekali. Kita ada servis juga. So kalau korang nak setupkan kereta korang jadi macam baru balik, korang boleh singgah ke MSH hari ni. Kita ada RC Spa. Dulu kita ada bike spa, sekarang kita ada RC Spa. Dan kita juga menyediakan postage untuk korang yang nak membeli RC, ataupun korang nak hantar kereta cuci guna postage lah lama pun tak ada masalah. Ok, saya ulang balik. Servis cleaning kita ni, kita akan cuci bagi full, bagi lawa balik. Kita ada top up dengan bearing oil, dan juga free checking screw untuk korang. Dah macam professional punya level lah ni. Ok, so kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum, peace.